Esok dah raya. Kalau diorang umum malam ni yang esok raya lah. Tapi kalau diorang umum Sabtu raya, Sabtu raya. Dan sempat Honor hantar dekat aku raya gift. Oh, so sweet Honor. So jom kita tengok apa yang ada dalam Honor punya raya gift ni. By the way, korang tahu tak hari tu dekat MWC, Honor dia berjaya sapu sampai 70 award. Award untuk diorang punya inovasi AI, termasuk robot phone, diorang punya ekosistem smartphone. And then Honor Magic V6 pula jadi highlight untuk smartphone lipat nipis yang bateri dia power. Lepas tu tahan lasak. And then satu lagi aku baca, Honor punya Magic Pad 4 dan Magic Book Pro 14 diiktiraf sebagai device yang solid untuk buat kerja content creation dalam ekosistem AI Honor. Cantik weh raya gift dia. So dah tak ada apa-apa lagi dalam kotak, kita... So on top of the box, kita ada Selamat Hari Raya Aidilfitri Honor. Yang ni kita jangan pakai pisau. Kita kena buka elok-elok sebab ribbon cantik. Pakai pisau nanti kan bini aku tahu marah dia. Main style dia punya lock. Jom kita buka. Alright. Tada. Lagi sekali Honor. So sweet. I mean, kuih pun mungkin sweet lah. Tapi Honor pun sweet. So first kali ada Tebo Seri Songket Lychee dan juga Rosti. Lepas tu antara kuih raya favourite aku, Makmur Mix. Yang ni menarik. Peanut Cotton Candy. Ni rupa dalam dia. Peanut Barley Candy. Ini favourite wife aku. Roasted Pistachio. Rupa dalam dia. Pineapple Jam Tart. Teringat aku dekat highway yang tengah jam sekarang ni. Cocoa Daisy Cookies. Ada juga bagi kurma. Kurma Safawi. And then ada kad ucapan. Kejap lagi kita baca. Bawah ni tak ada apa-apa sorok smartphone ke, tablet ke. Kurau. Kita baca apa yang Honor tulis. Menjelang Syawal yang bakal tiba, Honor Malaysia ingin mendahului dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Syawal ini membawa keberkatan, kasih sayang dan kegembiraan. Maaf zahir dan batin. Tulus ikhlas daripada Honor Malaysia. Terima kasih Honor sebab sudi hantar raya gift ni semua. Memang akan kami hidangkan pada tetamu kalau ada yang datang raya. Apa-apa pun untuk semua yang support Bebe Studios, aku nak ucapkan salam Aidilfitri, ampun zahir dan batin, hati-hati di jalan raya dan have fun raya tahun ni. Tak payah alami mencun. Dan thank you jugalah untuk yang support Bebe Studios. Korang memang supporters yang function. Weh, raya Melayu. Tapi kita buat macam raya Cina pula. Raya Melayu macam dah? Jadi raya Cina lagi. Mix Chinese mah.